Okay, macam ni. Tadi yang saya cerita tu, okay, market kan tak siap lagi. Okay, yang saya cerita tu dari sudut kalau tak ada F1 dan tak ada F2 kan, tak ada F1 dan tak ada F2 apa yang kita kena buat? Sebab market hari ni nampak macam tu, nampak macam F1 tak ada, F2 pun macam tak ada kan. Bila kita tengok, ada saya sebut dalam tu kan, dalam video sebelum ni, macam ini besar kecil ni F2 ke? Sebab F2 ataupun F1 ataupun LT yang biasa kita tengok adalah bersaiz macam ini, kecil. Kalau macam ini pun bolehlah juga, kecil dan kecil. Ini kan besar. Jadi sekali imbas kita tengok macam tak ada F1, macam tak ada F2. Sebab kita tengok cuba bandingkan saiz LT yang sebelum ni yang kita pakai. Ini pun ini 3CB. Kau nak sebut LT pun boleh sebenarnya, tak ada masalah pun, sebab dia LT besar. Pun saya bagi tahu dulu, pernah saya cerita 3CB, sebab tu saya kurang sikit nak mengajar pasal 3CB. 3CB tu, kalau korang tengok 3CB tu, dia pun LT juga, tapi LT bersaiz besar. Yang baru-baru ni dia tak pernah dengar lah ayat tu kan. Ini yang biasa kita jumpa, LT yang biasa kita jumpa, saiznya kecil, molek je kan, kurus je kan, ramping pinggannya, kecil-kecil, duduk setempat macam ini. So kalau kita bandingkan saiz, payahlah pula. Bila kita bandingkan saiz, yang ini kan besar. Yang ni kan besar saiz skandal dia. Sebab ada yang beranggapan, saya pun tak buka lagi. Tak buka satu bab khusus untuk macam mana nak kenal LT, benda semua saya tak buka. Macam tak apalah. Jadi ini LT ke? Sebab besar ni saiz dia. Nampak tak? Yang biasa kita hadap yang bersaiz macam ini. So ini besar, ini LT ke? Dekat situlah. Lepas tu yang kedua kita nampak kan, satu candle sell ditelan oleh satu candle buy kan. Buy ni dah lepas candle sell. So ini TKU dominan kan. Jadi bila kita pakai TK, bila dah belajar semua TK kan, TK, LT, TKU, 3CB tu semua kan, nanti korang, ini ada mamak seorang panggil TKU, ada mamak seorang lagi panggil LT, ada seorang mamak lagi dia panggil ini sell, buy, sell. Ini bukan 3CB ke? Sebab tu saya cakap, tak korang lah korang nak panggil apa pun. Sebabnya dia adalah sama. TKU buy adalah engine buy, LT buy adalah engine, kalau keluar arah ke buy lah. Keluar arah ke buy, engine buy. Kalau 3CB buy, sell, buy, ataupun buy, sell, buy, keluar arah ke buy, engine buy. Jadi ketiga-tiga ini adalah engine buy. Cuma straightforward. Ini kalau nak kata LT pun boleh, tapi dia bersaiz besar. Bersaiz besar. So kita tandalah macam tu kan. Macam ni. Yang ni saya tak nak ambil kira, sebab ini pada separator. Jarang saya ambil kira. Walaupun candle ni close atas, open dia lebih tinggi daripada yang ni kan. Sepatutnya kita ambil macam ni. Sebab open tertinggi dan close terendah. Open sell tertinggi dan close terendah, sepatutnya macam ni. Tapi disebabkan dia pada candle separator, jarang saya akan ambil kira candle ni sebagai marking. Sebab line broker akan dapat hasil yang berlainan. Dan open market pada broker yang berlainan, open jam 5, dah open jam 6, dah open jam 7, akan jadi berlainan. Sebab tu kat situ tu saya abaikan. So kalau nak kata LT, korang kata LT. LT dua candle besar, ini adalah sebagai LT pun betul. Sebab memang konsep dia adalah satu candle sell, candle buy. Selepas candle besar, dia mengecil dan dia buat sell dan buy. Jadi kesemuanya itu betul.
Dan adalah pula kalau yang kata, okay, kalau ini LT, ini masih dekat dalam, ini SSG LT pun betul, tak salah pun. Jadi kita nak ambil yang mana? Okay, kita nak ambil yang mana? Kalau kita ambil dia sebagai TKU, kita kena tahu lah, TKU dia adalah yang pertama kan. Maknanya ini TKU kat sini dah boleh start entry buy. Tapi korang hadap kan semalam, korang masuk jumpa, sebab tu cakap asal jumpa TKU je korang masuk, asal jumpa TKU je korang masuk. Masak nanti, sebab akan hadap lah yang tak jadi ni. Tak jadi kan, kena lipat, lepas tu kena lipat. Contoh habis tu semalam video sebelum tu macam cantik je, macam cantik. Kalau korang tengok yang belakang dia, RNG dia sebenarnya tak tinggi pun, tak tinggi pun. Sebab tu kita ada aturan. Okay, dah melalui kat lain. Jadi kalau korang kata TKU, okay, TKU dominant buy, ini boleh start masuk HL kat bawah. Tapi dia sebenarnya bukan HL. Dia decision point. Sebab walaupun kalau kita letak HL kat sini, kadang-kadang dia kiss je. Kalau geng zaman puber dulu lah kan, geng haluan kiri lah, geng haluan kiri. Bila TKU buy, dia memang ditunggu kat sini. Dia tunggu kat sini. Geng haluan kiri. Dulu cerita lama. Okay, lepas tu kalau kita kata 3CB, kalau kita katakan 3CB, okay, 3CB ni kesel. So kita kena tunggu, kita marking zone dia sebenarnya. Itu marking, kalau saya lah marking zone. Lepas tu okay, ni keluar kena arah. Jadi kita kena buat benda yang sama. 3CB keluar satu, nak terus masuk lah kan, ataupun nak tunggu lengkap ke tak pulang lah, tapi nak tunggu masuk, okay, masuk lah kat sini. 3CB keluar arah daripada 3CB, dah boleh masuk. Itu kalau 3CB. Sama juga kalau HSG LT kan, LT lepas tu dalam lagi, ini kena arah dia. Jadi nak masuk sebab apa HSG LT, masuk lah. Habis kalau kita kata LT ataupun LT lah kan, F2, HSG LT ni pun sebenarnya adalah F2, sebab dia adalah LT yang terbentuk pada waktu AUO, dan dia cuma lama kita jadi SSG LT F2, sama je sebenarnya. Dan inilah kendarah dia. So adakah berbeza? Cuma saya nak bagi tahu satu perkara sahajalah. Biasakan melihat saiz LT ni kan, saiz LT ni kalau besarlah market. Kalau kecil KK, besarlah market. Habis yang macam mana yang tak besar? Yang tak besar tu yang biasa-biasa je, Maknanya di luar normal itu adalah satu benda yang tak normal. Kan, KK itu adalah satu benda yang tak normal. Kalau KK tu wujudlah yang lepas-lepas. KK tu adalah satu benda yang tak normal. Maksudnya KK ni dia kuat market. Sebab tu kau nampak junam. Sama juga yang ni. Tapi besar ni biasanya dia kuat. Jadi kalau kita kata ini LT kan, F2, okay, F2. So kita kira lah, keluar satu candle buy, dua candle buy, 3 trik, 4 trik, 5 trik, 6 buy. Okay, 1 buy, 2 buy, 3 buy. Lengkap ke tak? HSG LT F2 buy lengkap. Okay, lengkap lah. Setup. Maksudnya setup kita dah ada. Kita dah ada setup berdasarkan F2. Okay, F2. Okay, itulah bendanya. Okay, saya sambung sikit lagi. Last sekali. Sebenarnya saya nak buat satu video pendek yang menceritakan pasal benda ni. Bila korang belajar semua TK nanti kan, semua kefahaman yang ada dalam zone A, TBST tu kan, daripada zaman puber, zaman gelap, zaman moden tu, semua zaman haluan kiri tu. Zaman haluan kiri tu kita buang lah. Seseorang tu akan melihat dengan cara yang berbeza, sebab kita ada banyak kefahaman. Contoh dia main SSR SST. Dia main SSR SST kan. Oh, ini trend. Lepas tu ni ada low ni ada low kan, trend sell, SST sell. Lepas tu market datang dekat low. Okay, low sebelum dan low ni dia dah break Okay, low dia dah break. Tak apa lah, tak kisah sebenarnya, sebab itulah benda dia.
menghampiri low hari sekarang, menghampiri ataupun melepasi low sebelum dia. Okey, itulah benda dia. Itulah barang dia. Okey Lepas tu dia tengok volume. Lepas tu dia tengok ada candle besar DSW sebagai AS, akhir AS. Lepas itu dia pun tengok bila ada AS dia kena mencari ET engine buy. Oh, ada engine buy kat sini. Lepas tu dia akan cari satu lagi engine terus buy. TKU buy. TKU buy kan. Ada AS, ada masa mudah macam ni. Satu ada, dua ada, tiga ada, settle. So ada orang dia akan menggunakan kefahaman yang macam ni, kefahaman AS ataupun formula yang lain itulah kan. So dia tengok ni buy ni. Dan ada orang yang dia nampak AS candle besar, lepas tu ada ET, dia try tau. Boleh, tapi tanggung risiko. Sebab ketika awal kau jadi, kau tak jadi macam ni lah. Kau tak jadi kau cut loss je lah. Kalau kau tak sempat cut loss, tidur kau floating je lah kan. So it's better tunggu 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 AS, 1 wajib dengan AS kalau buy. 2 mana-mana TK ke buy. 3 mana-mana TK ke buy. Jadi ada orang dia nampak macam ni. Ada orang dia just tengok ada F1, F2, geng-geng yang memang pakai LT sahajalah laut tenang. Ada F1, ada L2, ada F1 tak ada, F2 ada. Dia pun F2 1, 2, 3. Dah boleh start. Ada lagi. Nampak tak saya tanda? Nampak tak saya tanda kotak 2 tu kan? 1 kotak, 2 kotak. Kotak ni lain Kotak ni benda lain saya cerita pasal kotak ni dah dulu. Ini ajaran sesat. Tak apa lah, nanti lah kemudian lah. Jadi maksud dia macam tu. Maksud dia sebab tu saya cakap kita boleh guna TK, mana-mana TK standalone, ataupun kita boleh gunakan ikut kaedah lain. Tapi it's better kita menggunakan kaedah yang RNG's number dia lebih tinggi lah. Kalau standalone ni memang dia random gila. Kau tengoklah sendiri TKU kan, random. Masih lagi random. Tapi kalau TKU itu disupport oleh SNR kan, TKU ni disupport oleh SNR, dia dah tak random sangat dah. Sebab memang kau buka lah dalam jilid berapa saya tak tahu. Jilid 8 kot. Jilid 8 akhir trend besar. Tanda low dan market sedang menghampiri ataupun lepas. Dia sepatutnya dia lepas low sebelum dia. Lepas itu dia buat diamond step ke buy. Ataupun adalah 3, salah satu daripada 3 mutiara TBST. Faham? Jadi jangan keliru. Awal-awal saya bagi tahu kalau tak ada apa yang kita nak kena buat. Kalau F1 tak ada, S2 tak ada, apa yang kita nak kena buat. Tapi kalau ada, follow je lah. Jadi ini LT ke tak? LT ataupun HCLT ataupun TKU dominan ataupun apa? Terpulang pada masing-masing. Terima kasih. Bye bye.